Ain, Ya, dah taubat aku dah taubat weh. Sejak keluar hospital ni aku rasa aku nak berubah ke arah kebaikan lah. Umi. Macam tu lah. Serius lah? Serius ah. Kau tak percaya ke aku dah bertaubat? Ui, ada menu baru Ada menu baru. Asal pedas klepot aku ada baru RM10 satu set tau. Lepas tu ada makanan sarapan pagi, makanan tengah hari. Semuanya ada menu-menu baru. Datanglah. Mentang-mentang lah kau ni tak nak datang. Aku pun nak bertaubat. Tak jadi aku nak bertaubat. Baru cakap dah taubat. Menu-menu sarapan pagi dekat kedai ada air ni ikutkan jarang nak jumpa dekat satu-satu tempat. Ada sate pagi, roti titap, mi kari, bakso, laksa. Tapi ada lagi baru. Korang wajib cuba dia punya mi goreng mamak. Kering, cantik, berderai. Rasa hangit-hangit kuali tu memang kena betul. Baru ori macam ni. Asam pedas ori Melaka. Dekat sini pun ada. Aku ambil yang tetel lah. Kau nak ikan ke apa, banyak pilihan kat sini. Cita rasa mak-mak punya style. Roti titap dia aku rasa kat Melaka dia je yang ada sekarang. Untuk mi kari dia pula rasa rempah dia tu, pekat apa semua memang jadi. Yang paling teruk aku tak boleh move on lagi dengan Popia Big Mac dia. Kalau nak sebut pasal menu memang banyak, lauk-lauk semua ada. Dan kat sini Ain masih kekalkan banyak lagi menu yang RM5. Ayam penyet, keli penyet dia pun RM5 lagi. Kalau lapar makan nasi ayam dia yang RM10 ni. Ayam dia bagi quarter size. Menu RM5 banyak je. Lagi best yang perap-perap tu daging, ayam, kambing. Dia ada jual kat sini selain rok tua dan juga dia punya pes-pes perapan. Kalau datang sini harga makanan, minuman semua dah tertera. Jangan pening-pening lagi daripada pagi, tengah hari sampai petang kedai ni buka. Kedai besar, parking pun luas. Datang je dekat Desa Mak Rentan, Padang Temu, Melaka. Kita ada kambing perap dengan daging perap. Perap 99 ada dekat semua pasar raya Mega. Tapi sekarang ni aku kat Mega mana? Mega Bukit Baru. Selain perap 99, dia ada apa lagi? Selain produk perap 99 kambing dengan daging, kita ada apa? Kita ada seasoning. Seasoning kita pun ada dekat sini. Korang boleh dapatkan. Yang ini korang nak masak apa semua senang. Seasoning ni boleh guna untuk semua jenis masakan. Jangan lupa dapatkan tau. Perap 99, ingat perap, ingat muka aku.